Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kamper semua. Diharapkan sahabat semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki di dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan. Hari ini 2 hari bulan, Jumaat malam Sabtu. Hari Isnin ada cuti agung, ada 3 hari weekend. Saya nak ada timur pada malam ni. Jam menunjukkan lebih kurang jam 11 malam. Perjalanan yang tidak dirancang, plan nak jalan esok takut jam, kita jalan malam ni. Tak semua. Jalan di waktu malam ni cuaca agak sejuk. Maklumlah sekarang ni waktu siang panas. Kemudian kita pun tak boleh nak bawa laju, bawa pelan-pelan. Kemudian kalau rasa mengantuk kan, tidurlah kat mana-mana. Motorhome ikut highway Karak ni memang kena banyak bersabar lah. Bawa slow, turun pun slow. Dia juga bercadang nak bermalam di sini, tetapi rasanya masih awal. Proceed ke depan lagi, mungkin di RNR Lanjang ataupun RNR Temerloh. Pun menunjukkan pukul 2 pagi kami mengambil keputusan untuk bermalam di RNR Temerloh. Agak sukar untuk mendapatkan parking lot kosong. Waktu pagi di RNR Temerloh. Berhenti sebentar untuk onkan generator bagi mengecas semula bateri. Generator ini kebiasaannya saya tidak on ketika waktu tidur ya, sebab dia dikuatiri mengganggu persekitaran. Ianya saya on ketika kenderaan sedang bergerak. Seperti mana biasa, kelajuan yang sesuai adalah 80 km sejam. Membawa motorhome ni kita tidak memerlukan lesen GDL tidak perlu ambil special license, hanya menggunakan lesen kelas D, iaitu membawa kereta, kerana dia adalah kenderaan bersendirian, bukan komersial. Cuma cara kita bawa seperti membawa kenderaan komersial. Dan kenderaan ini adalah 4 tayar. Syarat dia kena 4 tayar baru boleh guna lesen D. Kalau RV ataupun motorhome yang 6 tayar, tak boleh. Kena ambil lesen E, kelas E. Itu kena test lori lah. Itu adalah syarat-syarat untuk membawa lesen membawa kenderaan motorhome. Selain daripada itu, motorhome ini tidak perlu diperiksa oleh Puspakom ya, ataupun inspection by Puspakom setiap 6 bulan seperti mana kenderaan perdagangan. Kerana dianya dikategorikan sebagai kenderaan bersendirian, RV, iaitu recreation vehicle. Jadi tak perlu nak pergi inspection ke Puspakom dan mendapat kelulusan daripada JPJ. Walau bagaimanapun, walaupun kita tidak perlu melakukan inspection, kita kena inspect sendirilah tayar dia dan seumpamanya ya. Kerana dia adalah kenderaan persendirian yang membawa keluarga kita ya.
keselamatan keluarga adalah penting untuk kita semua memastikan kenderaan RV ini berada di dalam keadaan selamat semasa dipandu di lebuh raya dan jalan-jalan biasa. Lalu dan tinjau di Pantai Cerating sebentar. Bercadang juga untuk rekreasi dan bermalam di sini. Tetapi hari masih terlalu siang. Sebentar untuk merasa nasi dagang cendur. Alhamdulillah, kita telah pun selamat sampai ke sempadan Pahang Terengganu, dan ini adalah sempadan bagi negeri Terengganu. Kita tahu lagi kita malam ni tidur di mana gitu. Singgah sebentar di pantai penunjuk Kijal. Rasanya macam nak bermalam juga di sini. Nampak kampus dan motorhome ada, tetapi macam awal lagi. Pantai Penunjuk merupakan sebuah pantai yang menjadi tempat pengunjung yang terletak di Kijal dalam daerah Kemaman. Berhenti sini ambil angin, melihat ciptaan Tuhan, tenangkan fikiran, sedut udara bersih, lihat keindahan pantai dan bot-bot nelayan. Titian berayun mempunyai ciri-ciri bentuk simetrikal. Mengopi sebentar di Pedal House. Kut lah terjumpa Amir Arsyad, YouTuber tu. Pantai Kuala Kemasik. Okey juga kalau nak parking bermalam di sini. Kami sampai di Pantai Kelulut Marang dan hari telah pun malam dan kami pun bermalam. Alhamdulillah, pagi ini kami ke Masjid Sultanah Nur Zahirah atau SNZ, atau juga dikenali sebagai Masjid Bandar Marang. Pagi ini 4 hari bulan Jun 2023. Cuaca pada pagi ini hujan renyai-renyai sejak daripada awal pagi tadi, dan kami akan memasuki Bandar Kuala Terengganu. Lepas gosok gigi,
minum kopi satu cawan. Alhamdulillah di pagi yang hening ini cuaca agak redup, dapat kami ziarah Masjid Kristal. Masjid Kristal ini terletak di Pulau Man dan mempunyai keluasan 2146 kaki persegi dan boleh memuatkan seramai 700 jemaah pada satu-satu masa. Ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 8 Februari 2008. Seterusnya kita ke Masjid Terapung atau Masjid Tengku Tengah Zahara. Masjid ini terletak di Jalan Batu Buruk dan telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Mahmud. Masjid ini mula dibina pada September 1991 dan siap dibina pada pertengahan tahun 1994. Terletak di sebuah teluk di Kuala Terengganu yang dipanggil Teluk Ibai. Terpaksa memendekkan perjalanan dan lawatan di Bandar Terengganu kerana tayar pancit dan terpaksa mencari kedai tayar. Terima kasih kepada Bro Stanley Chiu Kuan Leong yang kebetulan datang meninjau motorhome kami dan perasan tayar ni pancit, meminjamkan pam USB beliau dan tayar sila yang dibagi sahaja kepada saya. Alhamdulillah sempat sampai di kedai tayar walaupun angin tayar semakin berkurangan. Headroom untuk workshop ni agak tinggi juga. Untuk saiz motorhome ni sedang elok dan just nice. Workshop ni berada di Kuala Terengganu, Afas Auto. Dia spesialis bukan sahaja buat tayar, tetapi dia buat mechanical engineering, berkenaan dengan enjin, mekanik lah. Bukan sahaja setakat bush, absorber, tapi juga enjin boleh buat. Ada dua sebab kenapa hantar sini tadi. Pertama, dia tayar pancit lah sangat. Yang masalah dia dia ada bunyi tag. Jadi bila dia check tadi, bush tu dah, getah bush tu dah lebih. Sebab bush ni dia dah kena kepek ni kan. Dah gemik. Dia belaga dengan batang sober. Mesin sober hantar ni bagian ngerti. Okay. Owner dia adalah bekas lecturer di sebuah institusi pengajian tinggi dalam bidang engineering, mechanical engineering. Jadi kalau kita lihat, dia bukan sahaja buat tayar, tapi dia turun enjin, gearbox, hal semua dia buat lah. Itu dia besarnya skru. Pancit terlalu besar dan tidak selamat untuk ditampal. So tukarlah kasut baru.
kita jumpa dan sembang-sembang dengan owner sekejap. Macam mana mula-mula buka? Mesti ada pengalaman kan? Dulu tu kerja dengan Abang Bias. Oh sebenarnya kerja dengan Viras. Buat layar juga? 6 tahun. Oh 6 tahun. Oh, dia kena kerja dengan orang. Berapa aku kerja dengan orang? Yalah, apa-apa benda pun kita kena kerja dengan orang dulu. Cari pengalaman baru boleh buat. Lepas tu buat sikit-sikit lah. Dia pun membantu lah bagi pertukaran. Bagi support lah, pertukaran, bagi moral, dari segi keuangan, semua modal semua. Sebelum ni saya pesara. Sebelum ni saya lecturer? Pesara. Kat mana? Buat teknik Johor. Teknik JB? Hari ni basically dia buat apa? Ke semua benda buat? Dia buat berlaku. Enjin. Buat berlaku. Overhaul pun buat? Semua ekon yang tak buat. Oh ekon je tak buat lah. Ekon tak ada. InsyaAllah bagi sahabat kampus semua yang berada di kawasan Terengganu, Kuala Terengganu, sekiranya anda stranded, boleh kontak ni lah Cik Halim. Cik Halim. Isteri Cik Halim ni dia ada di situ masa tayar pancit tu. Dia bawa kita ke sini terus. Kata husband dia buat kedai tayar. Oh nak ada masalah boleh hubungi nombor 019 956 7569. Cik Halim. Terima kasih kepada Puan Fadilah, isteri Cik Halim yang telah kami jumpa di Taman Awam Legon Kuala Ibai ketika Raya Pancit tadi dan membawa kami ke workshop ini. Selesai sudah urusan kami di Hafaz Auto, maka oleh kerana hari telah pun masuk ke petang, kami meneruskan perjalanan pulang ke Kuantan untuk bermalam di Kuantan pula. Sebelum memasuki lebuh raya LPT, kami singgah sebentar di kedai warung kerupuk leko Tok Ku. Kita baru beli kerupuk leko Tok Ku di kampung Losong. Dah bos. Alhamdulillah. Sebaik. Ganu kita. Seperti biasa, sebelum memulakan perjalanan, kami akan on generator untuk mengecas bateri kabin bagi memudahkan kami bermalam untuk memasang aircon waktu malam nanti. Sukat petrol untuk diisi ke generator jangan berlebihan agar tidak melimpah. Dan yang paling penting sekali ketika mengisi petrol, pastikan persekitaran yang selamat kerana petrol adalah bahan yang mudah terbakar. Pastikan anda menutup bekas petrol dengan ketat dan disimpan di tempat yang selamat dan mempunyai bekalan yang cukup di sepanjang perjalanan untuk memastikan tidak putus bekalan. Semoga di suatu masa nanti apabila dah banyak tempat parking motorhome yang menyediakan bekalan air bersih, tempat servis black water tank, tempat buang grey water tank dan menyediakan bekalan elektrik, maka kita tidak perlu lagi membawa generator ke sana dan ke sini. Lelapkan mata, mengumpul tenaga sekejap. Malam ni parking sahaja di sini. Bateri pun dah penuh. Hujung minggu di sini agak meriah.
banyak kereta, nak parking pun kena cari lot yang kosong. Dan kebanyakannya pengunjung-pengunjung ke sini untuk memancing di tepi sungai Kuantan. Motorhome ni panjang dan lebar dia lebih kurang kereta, jadi tiada masalah untuk parking di lot kereta. Seawal pagi kami keluar menyusuri Pekan Lama Bandar Kuantan untuk melihat keindahan bangunan-bangunan lama yang ada di kiri kanan jalan. Sama-samalah kita memelihara warisan bangunan lama dan seni bina lama di negara kita. Alhamdulillah dapat ziarah Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan. Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan merupakan sebuah masjid yang terbesar di negeri Pahang dan mampu memuatkan sekurang-kurangnya 10,000 orang dan menjadi kebanggaan kepada rakyat negeri. Ini diberi nama sempena nama Raja Bendahara Pahang ke-6, iaitu pengasas Kesultanan Pahang moden, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, dan telah dirasmikan pada 28 Ogos 1964. As-salatu khairum minan naum. Jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsa itu tiada negara.
Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, selesai saja sarapan, kami terus balik ke Kuala Lumpur. Cuaca cukup cerah, perjalanan lancar dan trafik pun tak banyak kereta lagi. Sepanjang perjalanan kami ke Kuala Lumpur, kelihatan banyak ladang kelapa sawit di kiri kanan lebuh raya. Kelapa sawit adalah salah satu komoditi pertanian utama bagi negara kita. Berjumpa dengan follower yang sama-sama minat motorhome. You want to see that? Maybe just a quick look, yeah, would be nice. Trafik agak perlahan dan sesak selepas tol Bentong seperti mana yang dijangkakan. Pemandu kenderaan dinasihatkan berhenti rehat selepas 4 jam memandu tanpa henti kerana kajian menunjukkan kadar tumpuan seorang pemandu hanya bertahan sehingga tempoh itu. Selepas berehat di hentian hutan di Purlintang, kami meneruskan perjalanan. Jika anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.